Sebelum sampai rumah, dah boleh turn on aircon from the bus stop just using your phone? Untuk homeowners di luar sana, korang mesti nampak banyak sangat ideas tentang smart homes. But adakah ini satu keperluan? Instead of menggunakan kunci yang biasa, ramai dah memilih untuk unlock their doors menggunakan fingerprint ataupun their phone melalui digital smart locks. Centralized control system untuk lampu-lampu di rumah juga semakin common. Korang boleh control from everywhere and some also allow korang untuk adjust lighting temperature dan juga intensity tau. And it's very useful especially bila korang nak tidur. One tap dan semua padam. Korang ingat guna AI untuk enhance gambar saja ke? Sekarang appliances macam washing machine pun dah pakai AI. Mesin basuh korang can detect berapa kotor baju yang dimasukkan dan bagi recommendation untuk the perfect washing cycle. Tapi yang duduk rumah lama, takkan nak kena renovate semata-mata nak jadikan rumah smart home? Actually, a small step that korang boleh ambil is to get smart plugs. Smart plugs boleh menjadikan regular power outlet untuk digunakan dengan your smart appliances. Jadi, bolehlah korang control from everywhere dan tak ketinggalan zaman. Making your home smart memang best. But it comes at a cost dan juga electronics boleh fail pada bila-bila masa saja. So, fikirkanlah ya. Kalau korang suka content tag macam ni, jangan lupa untuk follow, like and share OMG XPH.